Tikam belakang kawan korang dengan Saboteur. Kita semua pelombong dan misi kita adalah cari emas. Setiap seorang akan dapat kad karakter dan beberapa kad action. Kita akan shuffle 2 kad batu dan 1 kad emas dekat sini. Start dekat sini dan gila-gila bina jalan sampailah kita jumpa kad emas. Tapi hati-hati, ada Saboteur dalam kalangan kita. Dan misi diorang satu je. Pastikan tak ada siapa jumpa emas supaya diorang boleh bolot semua sendiri. Saboteur boleh cuba letak jalan mati ataupun tengok map tapi tipu. Kalau kita syak dia Saboteur, kita boleh rosakkan tools dia supaya dia tak boleh jalan. Kita juga boleh repair tools kawan kita. Kalau Saboteur dah letak jalan mati, kita boleh hancurkan dan sambung jalan. Kalau jumpa emas, kita semua dapat naga emas kecuali Saboteur. Kalau Saboteur yang menang, dia orang je yang dapat. Habis round, shuffle kad karakter dan start baru. Main sampai 3 round, siapa yang kumpul naga emas paling banyak, dia menang.